Saya bersimpati dengan pakcik tu. Dia betul salah kadang-kadang kalau kita fikirkan. Tapi gunakan bahasa yang lebih lembut. Okey, pakcik ini parking, pakcik tak boleh berniaga sini, pakcik cari tempat lain lah. Ya, macam tu. Kan mudah. Kan? Mudah. Sebab itu tu dia bukan berniaga hari-hari pun. Mungkin ada patai di rumah dia, ada lebih dia pun jual. Kan? Tapi malangnya inilah dia tu. Tindakan-tindakan kadang-kadang rakyat menjadi rasa kecewa sangat. Kan? Kerana keadaan ini. Tapi bila kita tengok peniaga asing yang berniaga banyak, kan? Tindakan langsung tak dapat dibuat. Yang serkat lah. Tapi kadang-kadang gagal masih nak membenteras. Itu sebab banyak saya cakap benteras dulu peniaga-peniaga asing yang ada di bandar. Baru fikirkan peniaga kita. Kan? Situ yang sepatutnya. Ini pemimpin ni tolong tengok sikit. Kalau nak benteras dulu peniaga asing yang menyalahguna permit, yang menyalahguna lesen, yang lesen Alibaba, itu dibenteras dulu. Yang peniaga kecil yang macam tu nak cari makan, ada petai lebih dia di rumah dia berjual, yang kita pula marah. Tapi saya percayalah, mungkin ada kata-kata yang agak menusuk hati yang membuatkan abang itu marah. Kan? Sebagai seorang berumur, dia tidak akan bertindak sedemikian sekiranya tak ada kata-kata yang boleh menusuk hati beliau. Inilah dia akibat dia. Masing-masing tidak memberi pandangan yang tidak menjalankan untuk tugas dengan begitu baik. Walaupun saya tidak duduk di sana, melalui media-media yang terkeluar banyak dia ditunjukkan warga asing. Baba niaga Melaka guna lesen orang, di Selangor guna lesen orang. Benteras yang itu dulu. Lepas tu berniaga di Kilimah dekat kedutaan di Bangladesh tu banyak yang berniaga. Benteras yang itu dulu. Kau tangkap niaga dengan motor ataupun pakcik panggil pejabat kami, pakcik mohon lesen penjaja bergerak. Dasarkan dia bangun kata yang macam mana. Macam tu sepatutnya. Kan? Ini yang membuatkan orang-orang marah. Saya tidak salahkan DBKL. DBKL mereka hanya menjalankan tugas. Tetapi cara arahan daripada pihak atasan tu harus difikirkan balik. Kalau nak benteras penjaja secara tidak langsung macam tu boleh. Buat satu negara betul. Mana peniaga-peniaga asing yang berniaga, sita habis, tangkap. Itu buat dulu. Baru kita boleh benteras peniaga-peniaga tanpa lesen daripada rakyat kita saya sendiri. Ya, kadang-kadang ini yang kita harus fikirkan. Pada pakcik tu, pada abang tu, bertabahlah. Ya, InsyaAllah rezeki ada di mana-mana. Wassalamualaikum.